Pi, Pak. Pi lah, Pak. Tak mah sudah tak ya. Ih. Mak. Pi, pusinglah dulu belakang. Si rendah lah ni. Tak apalah. Nanti kita adjust. Bawa dah dulu. Nanti kita buat. Bagi ketat. Tu sweet macam. Pi, try gatih tengok, nak tengok. Tak pernah lagi gatih. Dia untuk drift, from macam tu. Try pusing. Kayu tu pusing. Lah. Rantai terkelak. Try angkat bagi pacak tayar belakang. Like ke? Apa pasang frame mati okey kok. Frame mati lah. Kita tukar frame mati. Lepas tu kita brief. Enjin Bunami dah hidup lah. Nanti kita pergi tengok. Kenapa lubang dia tak sama? Lubang dia sama lah. Lubang dia sama. Hampa kena buka. Plastik dia tu kan dia ada colour biru. Kan dia ada colour biru, colour orange apa semua. Hampa kena buka plastik dia tu. Hampa beli satu je. Satu tu, bila hampa koyak plastik dia tu, dia boleh kepak dua. Kena letak sap tengah. Barulah dia tak jadi macam tu. Sepok lama-lama. Mantap. Drift. Sekali lagi. Main pusing stroke. Macam tu. Cepat. Tak boleh tunjuk lama. Dia kena bend. Seru. Tengok situ. Tu dia. Tengok bekas seru. Dah tu kaki. Okay. Buat. Ikut roret. Mana boleh? Betul kat situ. Try buat lain. Dekat sini. Kat situ dia besar sikit. Sini lah. Sekejap. Mantap. Sekali lagi. Ni panggil apa ni, selalu buat situ. Letak ni lah. Letak botol. Letak botol keliling tayar ni letak botol lah bagi dia lincin. Lek ke? Ni nanti nak kuatkan sikit. Nanti nak letak lagi batang sak lagi satu dekat sini. Baru dia kuat sikit. Tengok. Dia ngam-ngam lubang ni sak. Dia ngam-ngam lubang apa ni, batang sak. Ngam-ngam lubang batang sak. Hampa beli satu je, jangan beli dua. Dua dia akan jadi main empat lah. Dia nampak macam satu. Kat dalam dia hampa buka. Hampa koyak, ambil pisau, koyak dia punya plastik tu. Dia akan ada lubang-lubang macam ni.